Masa kau tengah layan TV, jangan dudukkan kaki je setiap kali iklan keluar. Bangun dan buat push up. Aku cakap betul, masa iklan kau buat push up, jangan buang masa. Kalau kau lelaki muda dan kuat, cuba buat 50 push up setiap kali iklan. Kalau rasa tak mampu, jangan risau. Buat sekurang-kurangnya 25. Kalau 25 pun terasa berat, buat 10 push up. Pun dah cukup untuk buat dengan kau rasa macam Spartan. Bayangkan, bila hari habis, total push up kau boleh cecah sampai 150. Itu baru power. Dengan kau akan rasa macam ada tenaga luar biasa dan badan kau makin maskulin. Dan jangan lupa, haiwan kesayangan kau pun akan rasa semangat tengok kau. Mereka tahu kau bukan main-main. Apakah cadangan yang diberikan untuk memanfaatkan masa menonton TV supaya menjadi lebih berfaedah dan meningkatkan kecerdasan diri? Pertama, masa kau tengah layan TV, jangan dudukkan kaki je setiap kali iklan keluar. Bangun dan buat push up. Aku cakap betul, masa iklan kau buat push up, jangan buang masa. Kalau kau lelaki muda dan kuat, cuba buat 50 push up setiap kali iklan. Kalau rasa tak mampu, jangan risau. Buat sekurang-kurangnya 25. Kalau 25 pun terasa berat, buat 10 push up. Pun dah cukup untuk buat dengan kau rasa macam Spartan. Bayangkan, bila hari habis, total push up kau boleh cecah sampai 150. Itu baru power. Dengan kau akan rasa macam ada tenaga luar biasa dan badan kau makin maskulin. Dan jangan lupa, haiwan kesayangan kau pun akan rasa semangat tengok kau. Mereka tahu kau bukan main-main. Bila kau layan rancangan macam Star Wars, jadikanlah itu masa kau upgrade diri. Setiap kali iklan adalah peluang untuk kau level up stamina dan kekuatan. Jadi jangan hanya jadi penonton, jadilah warrior yang transform. Menonton TV, jadikan latihan berfaedah. Keep pushing bro, because winner never quit.